Tun bagi tahu Putin kawan dengan Tun keluar video, Tun cakap Putin kawan dengan Tun. Tapi Anwar Ibrahim dia tunjuk dia kawan dengan Putin jemput dia, panggil dia. Apa sebenarnya Tun? Putin kawan dia ke ataupun memang Tun minta tolong Putin ke macam mana Tun? Putin belum pergi rumah Anwar. Putin ni dia nak datang rumah saya. Dia datang sini untuk mesyuarat. Dia nak datang rumah saya kata tak boleh. Pasal saya bukan Perdana Menteri. Dan ke mana pun kalau nak ada, kan ada secara teratur lah. Saya kata saya mesti pergi berjumpa dengan dia di tempat dia. Saya pun pergi lah di hotel dia. Hotel tu dia ada di hotel mesyuarat. Saya berjumpa dengan dia, bercakap dengan dia. Dia duduk kata nak main rumah juga. Saya kata kalau nak main datang. So dia datang rumah dengan escort semualah. Saya bercakap tu. Yang peliknya, dia punya security soal, tak ada pagar. Rumah bekas Perdana Menteri tak ada pagar. Bagi dia orang bekas Perdana Menteri ke Perdana Menteri pagar tinggi dengan orang dengan senapang pistol. Saya tak ada apa. Itu buka macam tu. Jadi ini, lepas itu saya dijemput pergi ke Moskow. Saya bukan Perdana Menteri. Saya pergi ke Moskow, jumpa dengan Putin, dengan Medvedev. Jadi saya jumpa dengan dia orang. Ialah rumah dia pagar tinggi dengan orang dengan tak apalah jumpa, tapi tak payahlah nak cerita apa yang dia nak saya buat. Saya tak boleh buat. Jadi dia cadang nak ambil saya jadi penasihat ekonomi bagi Russia. Oh, bukan Anwar lah. Anwar, bukan Anwar Ibrahim itu. Anwar kata dia. Dia kata. Betul. Betul jangan tinggal minum. 5 ke 10 bilion laporan pakai masuk. Anwar. Tak, Anwar kata dia bukan dia ke Tun? Ya. Dia tunjuk dia dengan Putin ni macam mana ni Tun? Dia cerita lah. Dia cerita pasal dua bini apa semua bukan.